Okey, baiklah. Next, saya akan terangkan ataupun tajuk last kita pada hari ini. Sebelum kita pergi pada sesi soal jawab, tajuk last dan tajuk yang sangat penting bagi saya iaitu tajuk strategi kita follow up prospek. Siapa terlepas topik ni sangat-sangat rugi. Okey, kalau ada anak kat sebelah, minta suami jaga dulu. Kalau ada kucing kat sebelah, campak kucing tu kat sebelah tingkap tu. Okey? Boleh Boleh. Ada beberapa sebab kita follow up prospek. Ada beberapa sebab. Okey. Ini saya bagi timetable dia, time frame dia untuk follow up. Okey Kita pergi bersama dengan case study. Ini adalah HKB saya guna ni adalah hari keberapa. Hari keberapa. Ni KKB ni kali keberapa. Okey. HKB hari keberapa, yang ni kali keberapa. Akan ada 5 kali proses kita nak follow up. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kali keempat dan kali kelima kita follow up prospek. Okey, itu maksud dia strategi follow up. Hari keberapa dan kali keberapa. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Senarionya adalah, senario yang pertama, you buat call pada katakanlah 20 hari bulan 8. Ini adalah first call ataupun WhatsApp jika tak dapat hubungi melalui call. Ini first. Yang ni tak dikira follow up lagi Ini first, call ataupun WhatsApp. Okey, selepas tu baru kita bermula journey kita untuk kita follow up dia. Kali pertama nak hantar apa, kali hantar apa, kali ketiga nak hantar apa sampai kali kelima. Okey. 20 hari 8. Maksimum 2 hari kemudian. Maksimum saya guna.